Ilmu asas emas. Emas untuk simpanan tempoh jangka masa panjang. Ramai orang tanya saya, kenapa perlu simpan emas? Bukankah ada banyak lagi pelaburan lain yang boleh buat pulangan yang lebih cepat? Saya senyum saja sebab emas bukan tentang cepat. Emas tentang konsisten dan jangka masa panjang. Saya belajar satu perkara penting. Duit kertas nilainya makin jatuh bila masa berjalan. Tetapi emas nilainya semakin kukuh bila masa meninggalkan kita. Bayangkan kalau kita simpan RM100 pada tahun 1990. Hari ini mungkin tak banyak benda yang kita boleh beli dengan RM100. Tapi kalau kita simpan nilai yang sama dalam bentuk emas, emas itu boleh membeli sesuatu yang lebih besar. Itulah kuasa jangka masa panjang. Emas bukan macam saham yang naik turun setiap minit, bukan macam kripto yang boleh terbang hari ini jatuh esok, tetapi emas bergerak perlahan dan dia bergerak dengan tenang dan juga stabil. Orang lama kata yang perlahan itulah yang bertahan. Dan betul, kalau kita simpan emas sebulan memang kita tak terasa apa-apa. Simpan setahun mungkin baru terasa, simpan 5 tahun, 10 tahun, di situlah emas menunjukkan taringnya. Emas tak buat kita kaya esok, tetapi emas memastikan kita tidak miskin esok. Itulah asas ilmu emas. Simpan berterusan, simpan tanpa stres, simpan untuk masa depan dan biarkan masa bekerja untuk kita. Akhirnya emas bukan tentang keuntungan cepat tapi tentang ketahanan nilai. Dan dalam dunia yang penuh tidak kepastian ini, kita perlu percaya sesuatu yang boleh dipercayai, iaitu emas. Mahukan info lain tentang emas, follow akaun saya dan juga share dan juga like.